Cuma raya pertama tu adalah kita anggap macam itu je lah, one and last kita punya raya. Aduh. Assalamualaikum, anda masih lagi bersama dengan Nana Mahazan, FBI. Tentunya hari raya bersama dengan kami di studio ni. Alhamdulillah tadi kita bersama dengan Hafizul Faiz, kemudian kita bersama dengan Abang Zarul Umbrella. Macam-macam cerita lah kita dengar mengenai hari raya. Seronok betul. Kashim. Kashim. Kashim tu apa? Saya itu bahasa apa ni? Bahasa Hebrew kalau nak suruh duduk. Abang tu dah duduk dah? Dah duduk. Saya baru belajar daripada dia tadi. Oh ya. Kau nak cakap hello? Kalau cakap hello, sama lah shalom. Shalom Haikal Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kita dalam studio sekarang kita ada Haikal Zulkifli yang raya tak raya. Sebab apa? Sebab tengah fokus untuk Global Sumut Flotilla 2.0. Ya, hari tu baru je Haikal berkunjung ke konti kita untuk memberitahu tentang keadaan semasa mereka baru pulang lah masa tu kan. Misi yang pertama itu, dan juga mengejutkan kita semua satu Malaysia bagaimana beliau fasih berbahasa Hebrew. Kan kali ini kabarnya sedang mempersiapkan diri untuk versi 2.0 Sumut Flotilla. Betul. Persiapan daripada segi apa tu, boleh ceritakan? Okey, baik. Bismillah. Terima kasih kepada Nana dan juga Abang Faizal. Terima kasih banyak. Okey, berkaitan dengan persiapan kita untuk Global Sumut Flotilla 2.0. So, saya rasa semua dah jangkakan bahawa GSF 2.0 ni dia akan menjadi lebih besar dari sudut jumlah kapal dan juga jumlah sukarelawan yang kita ada. Dan kali ini juga kita akan pastikan, kita akan letakkan Global Sumut Flotilla ni tidak sama seperti mana GSF 1.0 yang kita dah buat pada tahun lepas. Di mana kita dah dapat satu hype pada bila kita buat tahun lepas, dan ramai orang dah mula tahu berkaitan dengan flotilla, berkaitan dengan apa yang berlaku di Palestin dan sebagainya. Jadi pada kali ni kita bukan sahaja bergerak ke arah itu, tapi kita bergerak ni untuk melobi pemimpin-pemimpin barat dan juga semestinya pemimpin daripada Amerika Syarikat dan juga Europe lah, untuk memastikan mereka memecahkan kepungan di bumi Gaza ni. Dan kali ini juga selain daripada laut, kita akan juga ada buat melalui darat yang dipanggil sebagai Asian Land Convoy, yang mana juga saya uruskan ketika ini. Memang kita tak duduk diam. Samping kita fokus pada training yang melibatkan persediaan kita untuk naik kapal, kalau ada rezeki insya-Allah, kita juga sebenarnya fokus pada Asian Land Convoy, yang sebenarnya saya juga terlibat dalam Asian Land Convoy tu kalau tak naik kapal. Wow. Jadi sebab bulan Ramadan biasanya kita fokus lah, lepas tu kita nak raya kan. Macam untuk jadual untuk Haikal sendiri kan, sebab nak buat satu misi ni dia bukan sehari dua punya perancangan. Bukan. Maksudnya balik daripada misi yang pertama tu terus dah plan ke, ataupun memang berapa bulan sebelum yang start planning? Sebenarnya bila kita dah mula touchdown dekat KLIA, bila kita sampai tu kita dah mula plan untuk buat next untuk Global Sumut Flotilla 2.0. Memang antara yang memang paling tak duduk diam adalah Tuan Nadir sendirilah sebagai pengarah Sumut Nusantara yang terlibat dalam steering committee Global Sumut Flotilla. Tapi di peringkat kita pula di bawah, kita untuk terutamanya saya memang fokus untuk coordinate pergerakan Asian Land Convoy, yang mana kita akan bergerak daripada beberapa buah negara Asia, dan sepatutnya kita akan berkumpul di Iran. Tapi melihat kepada kejadian yang di antara Iran dan juga Israel ni, kita tengah buat pengurusan risiko yang lain. Dan di samping daripada itu, kita memang akan bergerak seterusnya melalui darat dan terpecah pada dua bahagian. Satu dia akan bergerak ke Turki, dan satu lagi dia akan pergi ke Jordan untuk masuk melalui Sinai dan masuk sepada Rafah. Ini semua memerlukan banyak sangat kerja, homework dia, research dia kan. Ya, betul. Jadi macam mana raya ni masih lagi terasa raya, ataupun dalam kepala dah sumut dah? Saya sebenarnya dalam kepala dah sumut. Memang raya tu sebenarnya bila masuk bulan Ramadan pun kita dah tak perasan. Sebenarnya dah bulan Ramadan. Maksudnya kita dah bergerak awal. Dan sepatutnya perjalanan kita untuk Asian Land Convoy kita akan bergerak pada 23 Mac. Memang cepat Mac. Betul kan? Cepat. Memang planning dia untuk tiba insya-Allahnya bila tu? Tiba sepatutnya bila pergerakan tu bergerak semua, kita akan mula bergerak daripada Pakistan pada 12 April insya-Allah. 12 April. Baik. Okey, kita nak minta Haikal lupakan sekejap pasal perkara tu. Tak adalah, bukan lupakan terus, okey. Kita nak Haikal fokus kepada macam mana Haikal beraya bersama dengan keluarga. Yelah, sebab sekarang aktivis ni dia macam laju kan. Betul. Dia tengah buat jiwa perancangan dia semua ni. Pemikiran dia semua kepada misi tu, selagi misi tu tak selesai. Betul. Kita nak tarik handbrake sekejap. Okey. Macam mana Haikal tahun ni beraya dengan anak isteri apa semua setelah menyertai yang pertama itu? Sekarang ni yang kedua nak pergi lagi ni. Momentum tu macam mana? Adakah momentum seorang pejuang juga beraya?
Setakat ni kita sambut raya macam biasa. Maksud raya pertama memang kita beraya di inilah, berada di kampung sebelah saya sendiri di Pahang. Dan alhamdulillah sambutan perayaan pada tahun ni, persediaan kita lah, kita cerita sebelum, sebab kita dah raya, persediaan kita sebelum raya ni memang agak hektik sedikit. Sebab saya dengan isteri sebenarnya terlibat di dalam, maksud isteri saya terlibat juga sebagai land crew untuk vetting proses kepada peserta-peserta yang akan naik kapal. Dan saya pula memang kena bergerak, maksudnya sekejap akan fly ke India, sekejap juga akan fly ke beberapa negara Asia yang lain, Pakistan dan sebagainya, untuk menguruskan plan perjalanan untuk Action Land Convoy tu. Dan dalam masa yang sama juga kita kena prepare dari sudut latihan fizikal dan juga mental kita lah. Sebab tu sebelum kita raya ni, kita terlibat dengan latihan seperti basic maritime training dan juga beberapa latihan lain berkaitan dengan maritim, supaya kita bersedia untuk naik kapal jika dipanggil, insyaAllah. Tapi maksudnya raya untuk Haikal ni memang raya tak raya sangat lah. Ada juga beli baju tu. Ada. Kita hantar baju kat baju. Pakai juga baju raya macam biasa hari pertama lah. Cuma raya pertama tu adalah kita anggap macam itu je lah, one and last kita punya raya. Aduh. Sebab kita risau mungkin tahun depan kita tak akan dapat beraya macam ni lagi lah. Itu saja persediaan kita. Kampung kat mana kan? Kampung saya di Pahang, Jerantut Pahang. Jerantut. Orang Pahang Orang Pahang. Mak ayah semua macam mana? Mak ayah saya setakat ni, sebabkan kita dah lepas masa JSF 1.0, jadi untuk JSF 2.0 ni dia dah redha dah anak dia. Maksudnya dia kata tak apalah, lepaskan. Cumanya pada hari pertama tu dia agak sayu sikit. Sebabnya bila memikirkan bahawa ialah perjalanan kita untuk menggerakkan ni, dia bukan satu perjalanan yang mudah. Banyak yang kita kena korbankan dari sudut harta, masa kita, dan juga sebenarnya kita berlawan dengan nyawa kita. Menggunakan, maksudnya kita risikokan nyawa kita sendiri. Dan inilah antara benda yang saya rasa raya tahun ni adalah raya yang sangat berbeza dengan raya-raya tahun yang lain. Sebab saya hidup dah 30 tahun. Tahun ni umur 30. Jadi dia rasa sangat berbeza. Sangat berbeza. Jadi rasa macam betulkah aku akan jumpa lagi Aidilfitri pada tahun depan? Macam tu. Itulah persoalannya. Dan untuk menyiapkan diri untuk misi yang terbaru ni, nanti apa benda penting yang Haikal pastikan kena selesaikan ni, kena siapkan ni sebelum meninggalkan Malaysia nanti? Sebelum siap, yang pertama of course kita punya kewangan lah. Kita punya tanggungjawab, komitmen kita bersama dengan isteri dan juga anak. Selain daripada itu, sebenarnya saya tengah pulun untuk siapkan tesis saya. Tesis master. Tesis master saya. Memang saya tengah pulun untuk siapkan tesis master saya yang sepatutnya saya dah habis pada tahun lepas. Tapi disebabkan pergi naik kapal tahun lepas, jadi saya tangguhkan untuk masuk semester ni untuk bentang lah. Jadi saya minta juga supervisor saya, anda kata saya kena naik kapal ataupun join Action Land Convoy, ikut darat dan sebagainya, saya minta untuk saya bentang dalam lebih kurang bulan 5 ataupun bulan 6. Jika ada kesempatan, saya pulang balik. Macam tu. Macam mana nak dapat semangat macam ni Masya Allah. Kesungguhan itu yang kita tengok, walaupun betul, it's not easy. Mesti rasa takut tu ada juga lah. Ada. Normal. Rasa takut tu normal kan? Dan untuk menempuh semuanya itu demi menyelesaikan misi yang paling besar lah untuk kita bersama-sama dengan mereka yang berada di Palestin sekarang ni kan. Betul. Tak tembus lagi ni. Tak ada lagi. Apa lagi orang kata perubahan sejak daripada Oktober 7 2023 tu kan, tak ada kan. Tapi berlaku pula konflik yang lain kan. Macam-macam. Okey, mungkin raya tahun ni Haikal ada buat momen yang untuk memastikan ialah kali ni paling bermakna punya momen antara saya rasa momen ni mungkin kecil lah pada orang lain, yang sebenarnya saya tak pernah buat walaupun dengan family saya sebelum saya kahwin lah. Dan saya buat juga tahun ni adalah saya bergambar, pergi ke studio bergambar dengan anak, dengan isteri. So itu adalah benda yang saya tak pernah buat, dengan family saya pun tak pernah buat saya ni. Tapi kali ni saya memang book studio sebelum raya itu, book studio dan kita tengok gambar bersama. Studio yang sama ke dengan yang atas tu? Lain. Lain. Okay. Itu studio kawan kita orang tu, kalau nak boleh. Tiba dah raya dah. Macam untuk hari lain lah mungkinnya. Tapi siapa yang initiate tu? Memang Haikal sendiri? Saya sendiri bincang. Saya cakap boleh tak kalau tahun ni kita pergi bergambar dekat studio? Sebab yelah gambar ini adalah gambar macam gambar rasmi lah. Kita tangkap gambar, yelah kita boleh tangkap gambar dekat rumah ke macam biasa, background macam biasa. Tapi bila tangkap gambar dekat studio ni, nampak macam dia lain sikit vibes dia kan. Dengan ada gambar tu mungkin kualitinya lawa dan sebagainya. Jadi itu adalah untuk simpanan dan memori saya serta isteri saya dan anak lah. Anda kata berlaku apa-apa kepada saya dan juga isteri, so kita ada kenangan
kenangan yang boleh kita tinggalkan kepada Masya anak. Allah. Ini yang sentiasa bersedia ni, itu yang saya kagum tu sebenarnya kan. Betul-betul. Dan boleh tahu tak peranan kali ini macam mana? Katanya berbeza sikit daripada yang misi yang pertama tu. Betul. Peranan kali ni berbeza sikit sebab kalau saya betul-betul naik kapal pada 12 April tu, jadi kita akan naik sebagai kru. So bila naik sebagai kru ni, dia ada weightage yang berbeza. Maksud weightage yang berbeza ni beban kita dan juga tanggungjawab kita tu lagi berat. Sebab kita pembantu assist kepada kapten. Dan kalau kita naik sebagai kru juga, kita ada kerja-kerja yang memang kita dah schedule kan, dijadualkan di atas kapal dan wajib dibuat sepanjang pelayaran tersebut. Dan dijangka juga, ini mungkin untuk maklumat tambahan lah, pelayaran kita pada tahun lepas jangkaan kita adalah 2 minggu sahaja. Kali ni memang kita beri masa kepada semua peserta yang akan terlibat, yang akan naik kapal pada 12 April ni. Kita akan kita letakkan duration time dalam tempoh 2 bulan. Jadi bagaimana peserta yang terpilih, termasuk saya sendiri ataupun mana-mana rakan-rakan yang lain, mereka perlu bersedia contohnya dari sudut financial, dan mungkin ada komitmen kerja yang perlu dibagi tahu kepada majikan dan sebagainya. 2 bulan tu memang off. So ini memang kita maklumkan awal-awal supaya semua tu prepare mental. Sebab kita tak nak lah bila naik atas kapal seperti mana berlaku sebelum ni, terfikir macam mana aku dah beritahu bos 2 minggu je, tiba-tiba lebih pula pelayaran ni, ada masuk 3 minggu, minggu keempat dan sebagainya. Jadi kita prepare dari sudut itulah. Dan kalau kita tengok juga pendaftaran untuk Global Sumut Flotilla 2.0 ni lebih ramai berbandingkan dengan tahun lepas. Betul. Berapa ramai tu? Kalau ikutkan peserta, kalau ikut yang kita dah ambil daripada database tahun lepas, ada 20,000. So kita tambah lagi pada tahun ni ada lebih kurang 800 orang general participant dan juga 300 orang kapten. 800 ni kita dah buat shortlist, maksudnya steering committee di peringkat Global Sumut Flotilla, di peringkat global dah buat shortlisted, dah tapis, dia buat filtering. So kita hanya dapat list yang dah jadi macam shortlisted lah kepada kita untuk kita buat temuduga dan juga proses tapisan. Maksudnya pemilihan bukan daripada sini, bukan Sumut Nusantara. Bukan, kita hanya buat background check dan kita juga boleh letakkan lah siapa calon yang jadi top priority. Seperti contoh, kita dah maklumkan Ahmad Faizal yang menjadi satu-satunya peserta. Bukan Mafiq, nama lebih kurang sama, tapi insyaAllah kalau Abang amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Tapi Ahmad Faizal yang bersama yang kita dah umumkan, itu adalah peserta pertama yang kita umumkan untuk naik kapal bersama-sama kita lah. So dalam masa yang terdekat ni, sebelum kita sampai ke 12 April ni, kita akan umumkan ke semua peserta yang betul-betul menjadi kru kapal dan juga general participant. Apa yang Haikal tahu tentang kriteria pemilihan? Okey, kriteria pemilihan. Pertama, kriteria pemilihan ni umur lah. Kita buka daripada umur 16 tahun sehingga umur 80 tahun. Malah lebih lagi kalau. Cumanya untuk umur yang 80 tahun, kalau boleh dia tak ada penyakit 3 serangkai. Ini kita memang tekankan, maksudnya tak ada kencing manis, darah tinggi dan penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan boleh mengganggu ataupun menjadi liability lah ketika misi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kita fokus kepada mereka yang ada kepakaran. Kali ni kita akan ada pelayaran yang mana datang kapalnya ada satu-satu kapal, ada medical boat. Kita ada juga legal boat. Kita ada juga yang kapalnya semua tu adalah kru kapal dan hanya kapten kapal sahaja yang ada dalam satu kapal. Kalau sebelum ni kita campur je dengan general participant dan sebagainya, tapi kali ni dia akan ada boat khas mengikut specialization ataupun pengkhususan kepakaran masing-masing. Yang tu kita akan buat dalam pelayaran yang terdekat ni lah, insyaAllah. Ada berbagai strategi yang telah pun diatur, ditambah baik daripada misi yang sebelumnya. Dan daripada misi yang sebelum 1.0 sampai sekarang, kita mungkin ramai orang dah died down dah tak ada hype dah daripada yang sebelum ni kan. Usaha untuk Haikal sendiri kan, sebab sekarang semua tengah sibuk raya. Betul. Kan, macam mana nak kembalikan semangat tu? Nak kembalikan semangat tu, disebabkan itulah dalam masa terdekat ni kita akan bergerak untuk Action Land Convoy. Di mana Action Land Convoy ni saya maklumkan sikit lah. Saya tak boleh maklumkan semua, cuma kita akan maklumkan di mana pada waktu terdekat ni kita akan bergerak dari Labuan Bajo. So Labuan Bajo akan bergerak ke Medan, dan daripada Medan akan berhenti di Port Kelang, sama ada Port Kelang ataupun Port di Melaka. So dekat sini semua peserta yang datang daripada Indonesia dan sebagainya, yang datang daripada Labuan Bajo tadi, mereka akan deport, maksudnya akan turun di Malaysia, dan kita akan buat satu event. Seperti mana tahun lepas kita ada Malaysia Ku bersama Gaza. Kalau ingat waktu malam ada qasidah sebagainya, ada pengumuman daripada PMX. So kali ni pun eventnya lebih kurang sama, untuk kita hypekan dan kita ajak
untuk semua rakyat Malaysia menyokong lah inisiatif kita ni, dan selepas itulah kita akan terbangkan ke semua peserta yang terpilih untuk Action Land Convoy ke Pakistan. Dan daripada Pakistan lah kita akan bergerak melalui jalan darat. Kita dah ada road dah. Cuma kita menunggu sikit bagaimana kita melihat isu Iran dan juga Israel yang masih sedang berlaku, walaupun mungkin tak ketara pada ketiga ini, tapi kita masih cuba untuk mendapatkan kebenaran daripada Iran untuk dapat pelepasan melalui jalan darat. Nampak betul lah. Baik. Cara Haikal bercakap tu pun dah macam dah bersedia untuk segala kemungkinan persiapan dan sebagainya. Kita tak payah ragu lagi lah tentang mereka sebenarnya. Apakah motivasi yang sentiasa Haikal sematkan di dalam diri, di dalam jiwa tu? Untuk istiqamah berjuang ni, semangat kan. Saya nampak tidak ada macam kebimbangan langsung di wajah Haikal, sedangkan perkara ni besar, tinggalkan isteri dan anak-anak kan. Silakan kan. Okay, baik, terima kasih pada Abang FBI dan juga Kak Nana. Saya rasa jawapan ni adalah mungkin agak klise sikit apabila saya cakap benda ni, tapi motivasi yang saya letakkan sepanjang saya berada di dalam dunia kemanusiaan adalah kematian. So mati itu adalah motivasi yang terbaik untuk saya. Disebabkan kita fikir bahawa hidup kita tidak akan lama. Dan saya sering mendengar ucapan-ucapan daripada mereka yang memang menjadi pertahanan di bumi Palestin, sebagai contoh Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar dan mereka-mereka yang terdahulu memperjuangkan pembebasan bumi Palestin ini. Mereka mengatakan perkara yang sama, bahawa motivasi yang paling baik adalah kematian. Dan ketika mana kita memikirkan kematian kita paling dekat dengan kita, maka kita tidak akan ada masa untuk mengadu domba. Kita tidak akan ada masa untuk mencari salah orang. Kita tidak akan ada masa untuk melakukan perkara-perkara yang remeh-temeh yang tidak menguntungkan ummah. Jadi ketika inilah sebenarnya kita kena kejar ruang yang ada itu, masa yang ada, nyawa yang ada ini, untuk memastikan bahawa kita meninggalkan satu legasi yang baik. Dan legasi yang baik itulah, kita bukan tak nak orang sebut kita, bukan, tapi legasi yang baik itu akan menjadi inspirasi kepada orang yang nak menjadi orang yang baik pada kemudian hari. So kita kena jadi orang yang macam tu, walaupun kita bukanlah tahap populariti kita tidak sampai ke tahap ke puncaknya, atau kita adalah orang yang paling tidak dikenali dekat dunia, tapi kita percaya dan kita ada harapan bahawa Allah lah yang akan menggerakkan hati-hati untuk menginspirasikan orang lain yang akan juga menjadi baik pada suatu masa akan datang. Itu adalah motivasi terbesar lah saya rasa kan, untuk orang melihat kehidupan selepas kematian tu it's real kan. Sebab tu apa yang kita buat sekarang dekat dalam dunia ni adalah untuk kehidupan itu nanti. Betul. Ya Allah, dan memang sangat-sangat memanfaatkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan ya. Bagi mereka yang bijak itu adalah mereka yang mengingatkan kematian. Manakala mereka yang tak berapa nak bijak tu adalah yang rasa macam dia hidup selama-lamanya kan. Lepas tu banyaklah buat benda-benda yang masih lagi tentang dunia ni kan. Dan daripada segi kita walaupun motivasi itu kematian, daripada segi keduniaan tu masih ada cita-cita tak? Masih ada cita-cita. Sebab dia buat master bang. Dan selepas itu apa lagi? Selepas itu sebenarnya saya berharap, sebenarnya cita-cita saya ada dua. Abang VI dengan Kak Nana, saya ada dua. Sama ada jadi lecturer, pensyarah ataupun jadi wartawan. Saya tak dapat jadi wartawan sebab waktu tu tak didedahkan dengan ada kos journalism, meskom dan sebagainya, belum dedah lagi. Tapi waktu tu saya memang dimomok, atau bukan dimomokkan lah, maksudnya diberikan inspirasi untuk menjadi seorang pensyarah. Sebab pada saya, seorang pendidik dan seorang yang berada di level akademik yang tertinggi, dia sepatutnya menjadi solver problems kepada masyarakat. Dia mencari apa sakit ummah ni, apa sakit masyarakat, dan daripada sakit itulah kita boleh mencipta ubat. Dan itu sepatutnya kita jadi pada hari ini. Kita nak menyelesaikan masalah ummah. Sebab kalau orang fokus kepada sakit, kita fokus kepada ubat, apa yang kita nak berikan kepada ummah. Dan ubat yang paling baik, dan maksudnya ubat yang paling baik ketika mana ummah hari ini sedang lalai dengan isu Palestin, dengan isu yang macam-macam, kita tak boleh nak fokus lah. Jadi apa yang cara untuk dekatkan masyarakat dengan benda tu adalah kita kena pastikan bahawa mengingatkan kembali apa tujuan kita hidup pada hari ini. Dan tujuan kita hidup pada hari ini adalah untuk membawa masyarakat mengenal Tuhan, mengenal Rabb. Dan selain daripada itu, selain kita membawa orang mengenal Tuhan, ada 3 perkara yang mungkin kita selalu ingat. Kita sebut hakada, hamba, khalifah, da'i. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sering sinonim kepada kita, yang boleh menjadi motivasi kita, sama ada kita fikir kita akan hidup lebih lama ataupun kita akan hidup dalam tempoh yang lebih singkat. So kita pilih yang mana kita nak. Kita boleh pilih saja apa yang kita nak, maka dalam tempoh inilah sebenarnya kita perlu gunakan ruang kita untuk terus
membuat kebajikan dan amal supaya benda itu menjadi kita tak tahu amal ke mana yang kita terpilih sebenarnya. Kita tak tahu apa amal yang Allah pilih kita untuk masuk syurga. Sebab itu the ultimatum kita. Tetapi dalam banyak-banyak amal, kita doakan supaya Allah redha dengan amal tu dan terima kita. Mengagumkan pada usia 30 tahun Nana. 30 tahun. Allahu Akbar, hebatnya. Saya tak tahu apa yang saya boleh ucap dan katakan untuk make things better, insya-Allah, ataupun benda ni akan berjalan dengan lancar. Sebab kita dekat sini, rakyat Malaysia memang hanya boleh mendoakan dan membawa semangat bersama dengan anda semua yang akan terlibat dalam misi Global Sumut Flotilla ni. Dan kita nak ambil kesempatan ni mungkin untuk Haikal ada ucapan yang nak diberikan kepada pendengar-pendengar. Satu, ucapan raya sebab kita masih raya, dan juga ucapan untuk mereka yang nak turut serta menjadi sebahagian daripada Global Sumut Flotilla ni walaupun tak dapat masuk misi. Okey, baik. Kita beri ucapan lah kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Kita ucapkan Selamat Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Mungkin sepanjang mereka yang kenal dengan saya ataupun mereka yang terdekat dengan saya, mungkin inilah ruangnya untuk saya mohon maaf kepada semua dan halalkan segala makan dan minum. Dan untuk rakyat Malaysia, doakan kami dalam perjalanan kami untuk memecahkan kepungan di bumi Gaza. Dan pada kali ini misi dan apa yang kami lakukan ini pastinya akan menerima tentangan dan juga cabaran yang hebat. Maka ia tidak akan terlepas daripada pelbagai ujian, dan ujian-ujian ini pastinya akan dihadapi oleh kami dengan hati yang redha dan juga terbuka, dan pastinya dengan sokongan dan dokongan daripada rakyat Malaysia yang ada pada hari ini. Ketika mana kita menyambut Aidilfitri dengan tenang dan juga aman serta damai, maka perlulah kita ingatkan kepada kesusahan dan perjuangan kita tidak hanya akan berhenti dengan kesenangan yang kita nikmati pada hari ini. Kita perlu terus berjuang dan mempertahankan, kerana Islam itu tidak equal kepada kemenangan. Islam itu, bila kita sebut tentang Islam, dia equal to perjuangan. Maka hidup kita ni adalah satu perjuangan yang kita kena buat sehinggalah kita mati. Maka bila kita bangkit balik, kita kena tetap berjuang sehinggalah kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan bagi mereka yang masih berhajat dan berminat untuk menyertai apa yang kami buat pada hari ini di dalam Global Sumut Flotilla 2.0, mungkin untuk peserta kita dah tutup sebab dah sampai masanya, dan untuk kru kapten juga kita dah tutup. Tetapi bagi mereka yang berminat untuk mendaftar sebagai land crew, sebagai volunteer untuk membantu kami di Sumut Nusantara Common Center ataupun di port-port yang terpilih, masih lagi boleh daftar sebab kita akan tutup lebih kurang pada raya ke-6, tak silap saya, ada dalam itulah, dalam tempoh masa dekat ni. Tapi kita takkan lebihkan sehingga raya ke-10 lah sebab dah terlalu panjang kita buka masa tu. Jadi apa-apa pun, jom bersama-sama dengan kita supaya kita dapat sama-sama rasai denyut nadi perjuangan masyarakat sivil yang kita bawakan melalui Global Sumut Flotilla 2.0. Kami di Zayan sentiasa mendoakan dan insya-Allah sekiranya ada peluang untuk membuat liputan, dapat menghubungi Haikal dan juga sahabat-sahabat. Kita sentiasa terbuka untuk menerima keadaan itu. Terima kasih banyak-banyak Haikal untuk hari ini. MVI, terima kasih Nana. Masya-Allah. Selamat raya kita. Jumpa lagi tahun depan insya-Allah. Amin, insya-Allah. Jangan tahun depan, nanti bila datang nanti dah balik, mesti kita panggil Zayan lagi. Kita akan panggil lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin untuk semua. Mungkin FBI ada ucapan juga? Saya pun sama jugalah macam Haikal tadi kan. Saya rasa macam pejuang pula lah kita kat sini kan. Tapi semangat kita, lain macam ni. Kita pejuang untuk mereka yang nak mendengar. Betul. Sebab ni sekarang ni yang berjuang dekat jalan raya pun ada ni, travel jauh ke sana sini kan. Betul. Satu je, jaga diri baik-baik dan jangan ikut emosi ketika memandu tu. Betul. Dan pastikan anda buat perancangan yang baik untuk beraya bersama dengan keluarga. Janganlah pergi serbu 10 rumah dalam satu hari tu ke. Penat juga kan. Penat juga. Buat perancangan betul-betul. Satu lagi, bila beraya, lupakan gadget seketika. Handphone kan, sebab sekarang ni zaman yang gadget kan. Bila pergi, Assalamualaikum, main phone semua orang. Lepas tu masuk dalam rumah, tengok phone masing-masing. Aduh, hai. Dan ingatlah hari raya ni semuanya dalam kadar sederhana. Jangan terlampau melebih-lebih, jangan membazir. Okey? Ini ingatan untuk saya sendiri juga sebenarnya. Dan untuk kita semua insya-Allah. Saya Nana Mahazan. Dan juga saya Faizal Ismail. Selamat Hari Raya kepada semua. Teruskan mendengar FBI dan juga Nana Mahazan setiap pagi 6 hingga 10 pagi untuk FNN Pagi Zayan.